Weh, berapa lama pergi Ustaz? Sejam 20 minit. Weh, hang buat apa gila? Lah, aku nak tengok waist lah. Aku tak Ni, pernah ni. pakai ni holder ni. Hang letak je macam ni. Lepas tu, aku kunci macam ni. Holder hang ni kuat tau. Sama ni hang bawa weh macam ni lah. Bawa kereta tengok depan. Weh, bahaya tau. Hang tengok depan, tiba-tiba kereta break macam mana? Weh, aku tak terfikir pun macam tu. Ni pakai holder ni. Selalunya holder orang pakai depan ni mengganggu jalan kan. Tapi orang pakai je holder ni. Hampa tengok nak pakai pun senang. Tekan macam ni je. Lepas tu, tak handset macam ni. Dia terus grip. Nampak tak? Kalau kata hampa nak buat secara landscape boleh. Nak buat secara portrait boleh. So kalau kata hampa nak cas handset pun tak mengganggu tau lubang ni. Dia ada je cas untuk lubang ni. Kalau kata hang letak handset hang dekat sini, handset hang akan panas tau. Sebab apa? Tak ada aircon kat situ. Dia akan direct matahari. So hampa pakai je ni. Kalau kata handset apa panas, hampa tengok ni. Aircon ni dia boleh talar ke handset hampa tu akan jadi sejuk. Dah jom. Hang beli kat mana folder ni? Aku beli dekat beg kuning lah. Kalau nak tekan dekat beg kuning. Dekat beg kuning, okey. RM15.90 je korang boleh letak macam ni. Nak letak dekat area sini pun boleh, tapi aku tak suggest untuk korang letak dekat cermin. Sebab dia punya gam tu kuat tau. Walaupun murah, satu hal lagi korang nak bersihkan lagi dekat cermin tu. Lepas tu tekan button tu untuk dia grip. Buka balik clip tu untuk korang adjust dia punya kedudukan. Dalam banyak-banyak phone holder kan, aku rasa ini yang paling murah dan paling kukuh. Boleh adjust phone tu untuk tengok menegak ataupun melintang. Dah puas hati kedudukan phone tu kan, korang boleh lockkan skru dekat situ. Daripada korang beli phone holder yang mahal tu, baik korang beli yang macam ni, murah. Lebih 6,000 terjual dan lebih daripada 1,500 review. Sebelum korang beli tu, korang tengok dulu. So kalau korang cari phone holder yang mampu milik, tahan lama, link aku dah sediakan dekat beg kuning tu.